Assalamualaikum guys. So kalau korang nak dengar podcast ni tanpa iklan, korang boleh dengar di Spotify. Dan untuk akses di Spotify hanya RM10 sahaja sebulan. Korang tekan link yang pertama dekat bawah. Korang subscribe di Patreon, automatically dapat akses untuk dengar kat Spotify. Tak ada ads, tak ada iklan. Mana-mana sponsors kita punya iklan pun tak ada. Pure audio podcast full sahaja. Tekan link di bawah. Ataupun kalau korang nak tengok kat sini, jom kita dengar full podcast sekarang. Assalamualaikum guys. Kita hari ni bersama dengan pakar madu. Agak random juga sebab madu ni satu benda yang berlega dalam minda aku dah lama sangat. Sebab sebelum kita perkenalkan guest Dr. Bazrul kan. Saya cerita je lah. Saya hari-hari ambil madu doktor. Tapi tadi off camera doktor dah cakap majoriti madu dalam pasaran tak ori. Setuju? Setuju. So saya terfikir saya ambil madu tu original ke tak, saya pun tak tahu lah sebenarnya. Saya ambil madu sekarang ni adalah madu yang kita beli dekat Jaya Grocer, Village Grocer, yang dia tulis organic, raw, tapi saya tak tahulah ada ori ke tak. Okay, so kita akan cerita pasal benda tu lah. So Dr. Bazrul, terima kasih sudi hadir jauh-jauh daripada Tanjung Malim datang ke studio kita. So Dr. Bazrul adalah doktor lah. Doktor lah. Okey, adakah sekarang masih doktor lagi? Maksudnya berkhidmat? Saya pensyarah. Oh, doktor pensyarah. Okey. Jawatan itulah saya pensyarah. Dalam bidang apa doktor? Saya bidang pengajian Melayu, tapi tak juga pengajian Melayu, dia lebih termasuk juga manuskrip perubatan dan segala macam lah. So doktor tahu dah pasal perubatan ni? Tahu insya-Allah. Perubatan Ibnu Sina, Irfan. Apa hari tu doktor tu? Perubatan yang cek nadi tu. Itu perubatan alternatif segala macam lah tu. Okey. So macam doktor boleh masuk kepada madu? Dia sebenarnya saya cerita saya mula jual masuk madu ni. Dia macam ni, 15 tahun dulu. Saya kena kencing manis. Lepas tu saya pergi ikut pemanjat di Maran. Jadi kata pemanjat tu, saya cerita lah pemanjat saya ni kencing manis ni macam mana. Saya takut nak makan ubat doktor. Sebab kata orang makan ubat doktor jadi macam ni, macam ni, orang cerita macam-macam. Dia kata, cubalah madu saya ni campur dengan limau kasturi, kata dia. Dan air suam minum tiap pagi, kata dia. Lepas tu saya buat lah. Lebih kurang sebulan lebih. Tu gula saya ke tahap 5.2. Daripada 14. Ajaib ni, kata saya. Lepas tu ada seorang kawan saya pula. Dia profesor daripada Indonesia, tapi dia pensyarah tamu di UPSI. Profesor juga. Dia jumpa saya, doktor, kata dia, Dr. Bazrul, tolong carikan saya madu ori, kata dia. Ni kau nak banyak mana, kata saya. Sebab saya kenal pemanjat kan. Mana doktor tahu madu tu ori? Saya kata, saya ikut ke hutan, kata dia. Ya betul lah tu. Betul untuk apa, kata dia. Saya kena prostat, kata dia. Doktor nak buat operate. Jadi, nak buat operate tapi saya tak nak operate, kata dia. Sebab bagi saya tetap anggap kalau dah operate, itu badan dah rosak, kata dia. Itu dia punya mind. Jadi macam tu, kata saya. Madu ada, kata saya. Lepas tu saya tanya lagi, macam mana boleh tak fikir nak cari madu? Dia ceritalah yang profesor dari Indonesia ni. Dia Kristian. Dia cerita dulu pakcik dia pernah mengidap satu penyakit yang teruk. Doktor kata tak ada cara rawatan lagi. Jadi doktor tu cakap, cubalah usahakan cari madu. Jadi ayah dia, doktor suruh cari madu? Doktor suruh cari madu. Okey. Jadi ayah dia ni carilah cari madu ke hutan untuk pak saudara dia ni. Lepas tu dapat madu, alhamdulillah pak saudara ni sembuh. Itu sejarahnya dia bila dia sakit tu dia suruh saya carikan untuk dia madu. Sebab doktor tu suruh cari madu tu bukan apa, dia memang tak ada cara rawatan lagi. Jadi doktor suruh cari rawatan alternatif. Okey. Jadi bila tak ada cara lagi, tu doktor kata cari madu ke apa-apa. Dia cuma hidup madu. Lepas tu sampai ke dia kena ke prostat pun dia cari madu. Alhamdulillah, sampai masa temu janji dengan doktor, cek kata doktor tak jadi operate. Sebab kata doktor dah banyak perkembangan. Lepas tu saya tak ingat berapa lama lepas tu dia jumpa saya lagi, doktor dah sahkan dia sembuh prostat dan tak jadi operate, sehat. Dan yang diheran lagi, dia kata sesak napas dia dah hilang. Rupanya sebelum ni dia pun ada masalah jantung. Faham. Dah hilang.
Dari model itulah saya fikir ini madu bukan calang-calang. Ini madu bukan calang-calang. Jadi saya pun mulalah tekad untuk jual madu. Tapi saya nak pastikan madu, masa tu saya mulalah buat uji kaji madu, dia hantar madu sampel ke makmal segala macam. Akhirnya saya berkesimpulan tidak ada cara nak tentukan madu asli. Tidak ada cara nak dapat madu asli melainkan tunggu buah pokok. Kalau tidak, tak akan dapat madu asli. Serius ah? Tak akan dapat. Sebab apa tak akan dapat? Sebab kajian daripada kawan saya, Profesor Kamarudin daripada Fakulti Perubatan Universiti Melaya, tahun 2005 tak salah saya. Dia buat kajian. Sekitar itulah. Dia buat kajian lebih 80% madu di pasaran palsu. Lebih. Bukan 80%, lebih 80%. Dan kajian terbaru daripada seorang pensyarah di USM tak salah saya, sekarang ni 90% madu di pasaran palsu. Kejap. Kita perlukan konteks. Apa maksud palsu? Palsu itu bukan dari perut lebah. Adakah bukan 100% daripada perut lebah ke ataupun bukan langsung daripada perut lebah? Bukan langsung. Yo, serius ah. Madu sekarang orang buat di kilang. Di antara kilang penghasil madu yang terbesar tu Israel dengan ya, China. Betul, doktor. Saya boleh tunjukkan video tentang kilang madu di Israel, tentang kilang madu di China. Dan dia study tentang ingredient dalam madu tu. Lepas tu dia hasilkan madu sintetik ni sesuai dengan ingredient madu ori. Oh. Dia cipta madu. Okey, boleh faham dia cipta madu. Faham. Tapi dan sekarang ni kalau mengikut standard dia, kita tengok madu ori ni orang selalu merujuk pada standard kodek. Kodek ni standard antarabangsa. Ada lebih kurang 8 ke hingga 12 ingredient. Dan 8 hingga 12 ingredient yang ditentukan oleh kodek itu sebagai madu asli itu semuanya boleh dibuat oleh pembuat madu palsu. Wish. Sebab tu bila orang tanya pada saya, macam mana nak tahu madu palsu atau asli? Tak ada cara. Sebab semua sifat madu palsu asli itu boleh ditiru oleh pembuat madu palsu. Bahkan makmal pun dia boleh tipu. Yo, dia macam 3D printer, Afan. Lebih kurang macam tu lah. Sebab itu, madu palsu sedang menguasai pasaran di seluruh dunia, apalagi Malaysia. Jadi sebab itu saya kata tak ada cara nak tentukan madu asli. Okey, kejap. Sebelum tu doktor, tapi doktor, saya fikir juga macam kalau dia boleh tiru 100%, maksudnya kesan dia pun sama 100%? Tidak. Kesan dia tidak dapat. Sebab sebenarnya madu ni ada rahsia Allah di dalamnya. Ada ingredient yang dia tak dapat duga yang manusia tak tahu. Okey. Rahsia. Jadi walaupun dikata dia boleh tiru enzim. Okey, dalam madu ni kalau yang peringkat awal ni yang kita tahu kekuatan madu ni sehingga dia boleh menyembuhkan berbagai-bagai penyakit tu, pertama enzim. Kandungan enzim. Yang kedua kandungan antioksidan. Yang ketiga kandungan probiotik. Yang keempat kandungan antibiotik. Kelima, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin beratus-ratus ni Allah je yang tahu. Dan ini kalaupun dia boleh hasilkan sintetik tapi dia tidak ada kesan terhadap perubatan. Sebab yang sintetik, katalah enzim estetik. Enzim sintetik ni banyak. Sabun pun ada enzim. Banyak enzim. Tapi kalau dia buat benda tu untuk kesihatan, dia tak jadi. Tapi cek Mak Makin kata dia ada enzim. Macam ibarat macam ada keberkatan yang tak ada lah. Macam tu lah. Sebab dia tak sama, dia bukan asal. Dia boleh menghasilkan barang, dia boleh menghasilkan benda namanya sama, tapi bila diguna kesan dia tak sama. Takkan langsung tak sama tu? Tak sama. Ataupun kita dapat separa kesan je, boleh jadi? Tak dapat. Separa pun tak dapat? Tak, sebab benda lain. Contoh kan, satu lagi, contohnya dia nak hasilkan antioksidan. Ada benda-benda yang memang tidak boleh dihasilkan dengan sintetik. Antioksidan tidak boleh dihasilkan sintetik. Tapi dalam standard antarabangsa, antioksidan tak masuk. Yang dia masuk benda yang simple sangat. Glukos, fruktos, moisture, ini semua benda-benda yang simple yang memang mudah ditiru. Tapi yang benda yang punya nilai perubatan tu tak dimasukkan dalam standard antarabangsa.
Jadi bila kita pergi ke makmal nak cek madu ni asli atau tidak, dia akan cek berdasarkan standard daripada Antarabangsa. Dan antarabangsa akan cakap ni madu. Ni madu. Dan macam mana doktor tadi yang USM tu boleh tahu ni bukan madu? Ada itu saya tak tahu metod yang diguna. Metod yang dia guna mungkin dia tak tahu macam mana dia guna metod. Sebab saya tak tanya dia. Okey, saya fikir macam ni pula. Kenapa siapa yang buat standard antarabangsa tu? Itu US. Okey. So maksudnya dia mesti tahu. Dia orang buat standard berdasarkan madu ternak dia. Berdasarkan madu ternak pula. Madu ternak. Maksudnya? Madu ternak, madu yang diternak. Ternak dan lebahnya tak bebas mencari makan. Dan lebah tu, semua madu ternak, lebah tu diberi makanan tambahan. Oh, macam ayam So maksudnya dia hasilkan madu. Ternak ni dia berjaya lah hasilkan madu sebab dia lebah juga. Tapi maksudnya yang kilang tadi bukan madu langsung. Bukan madu. Tapi bagi standard antarabangsa, yang lebah ternak ni sudah dianggap lebah asli. Okey, macam mana doktor tahu kesan dia tak sama? Kesan dia tak sama. Sebab memang ingredient tu tak sama. Sebab ingredient yang ada pada dia tu tak ada nilai perubatan. Ingredient yang dia jadikan ukuran tu fruktos, glukos, maltos, ini tidak ada nilai perubatan. Yang ada nilai perubatan enzim, probiotik. Dan dalam madu yang quote and quote tiruan ni tak ada probiotik semua. Tak dimasukkan itu standard. Oh, tak masuk dalam standard? Dalam benda-benda yang tu, dia yang ada nilai perubatan tu enzim, faham, probiotik, antibiotik. Tapi dalam list ingredient untuk dijadikan mengukur madu tu asli atau tidak, barang ni tak ada. Tapi saya selalu fikir macam ni tau. Selalunya apa yang saya nampak dekat dalam industri mana-mana pun, katakan contoh kita ambil telur ayam lah, yang kita nampak kan. Kalau kita nampak banyak sangat ayam proses, ayam cocok ni semua, apa yang akan berlaku adalah akan timbullah company-company yang cuba untuk melawan sistem tersebut. Dia akan start kalau saya sekarang saya akan pergi ke katakan supermarket, at least saya akan cari telur free range walaupun dia bukanlah the best tapi dia still better daripada telur yang ayam yang duduk dalam sangkar ke ataupun tempat yang kecil kan. So adalah company yang berusaha untuk melawan sistem dan menghasilkan produk yang alternatif kepada ayam yang tak bagus ni lah. So kalau untuk madu dia tak boleh. Tak boleh. Kerana madu, nak dapat madu asli, itu yang dibuat madu ternak. Oh, itulah sebab dia buat madu ternak. Tapi madu ternak pun dia tidak sama dengan madu yang masuk dalam Quran. Tapi dia better daripada madu yang... Itulah better. Kelulut better daripada madu palsu. Kelulut better daripada madu palsu? Iyalah, madu palsu buat dia hilang. Okey, madu kelulut apa? Kelulut masih ada bunga yang dia ambil. Oh, dia ambil kat bunga? Bunga juga. Kemudian dia diberi makanan tambahan. Tapi masih lagi ada proses dari perut lebah. Faham? Maknanya ada proses perut lebah. Tapi kalau madu sintetik ni langsung tak ada proses perut lebah. Okey. Satu yang benda paling penting. Ni paling penting. Saya ingat kita kena cakap. Dalam Quran sebut Allah perintahkan kepada lebah. Maknanya lebah tu terima wahyu. Wah, jangan main-main tu. Lebah terima wahyu. Satu-satunya makhluk selain daripada manusia yang terima wahyu lebah. Saya pernah tanya seorang ulama, betul ke lebah? Sebab dalam ayat tu kata Allah perintahkan kepada lebah. Makna lebah ni terima wahyu. Dia kata ya. Tapi dia terima wahyu dalam bentuk ilham. Okey. Buat sarang di gua, bangunan dan pohon-pohon. Itu dalam ayat tu. Okey. Kemudian Allah cerita lagi, lebah tu mencari bunga-bunga, buah-buah. Kemudian daripada perut lebah tu keluar cecair yang menjadi ubat. Asifaul linnas, ubat bagi manusia. Yang berbagai warna. Ini yang saya kata standard Quran. Madu yang standard Quran ini. Tadi madu standard antarabangsa. Okey.
Ini madu standard Quran. Bezanya standard Quran dengan standard antarabangsa, kalau standard antarabangsa dia merujuk kepada ingredient dalam madu. Kalau standard Al-Quran, dia merujuk pada proses terjadinya madu. Cara dihasilkan madu tersebut. Jadi, kalau kita fikir, apa gunanya Allah bercerita lebah tu bersarang di gua, di bangunan? Allah tak akan cerita sesuatu, tak akan sebut sesuatu dalam Quran kalau benda tu tak penting. Penting, hebat, ajaib, luar biasa. Kalau biasa-biasa Allah tak cerita dalam Quran. Ya, sebab lebah pun ada surah sendiri dalam Quran. Itu surah lebah. Kalau kita tengok Allah cerita tentang guna pasak bumi, gunung-gunung ni untuk pasak bumi. Itu Allah cerita sikit dia. Cerita tentang di mana lebah bersarang lebih banyak. Kenapa Doktor rasa? Pada Doktor tadi. Sekarang baru saya faham. Allah Maha mengetahui. Dia dah tahu dunia ni akan dikuasai oleh madu palsu. Dia suruh kita cari lebah yang bersarang di gua. Bukan yang ternak, bukan yang sintetik. Bukan yang telah dikomersialkan. Bukan seperti itu. Allah beritahu pada kita. Dan kemudian saya boleh fikir. Sebab saya fikir juga. Mengapa sangat penting Allah sebut lebah yang bersarang di gua, bangunan dan pohon-pohon tu? Sebab dia lebah liar. Jadi Allah dah beri kemahiran membuat madu ni pada lebah. Hanya lebah saja yang boleh buat madu. Binatang gajah besar, buaya besar dia tak boleh buat madu. Manusia boleh buat nuklear. Boleh buat bom, boleh buat macam-macam. Tapi dia tak akan boleh buat madu. Sebab skill buat madu ni, Allah hanya beri pada lebah saja. Jadi sebab itu sangat penting untuk jadi ubat ni, mesti madu yang keluar daripada lebah liar. Sebab lebah liar ni dia ada kemahiran, ada keilmu yang hebat untuk mencari bunga mana yang boleh jadi ubat. Sebab tu mesti dilepaskan dia bebas. Mencari bunga-bunga yang akan jadi ubat. Dan ubat berkait dengan kesihatan. Kesihatan ni benda yang paling penting selepas iman. Selepas daripada iman yang paling penting adalah kesihatan. Dan Islam sebagai agama sempurna, Allah dah katakan Islam tu agama sempurna. Allah ajar kita sampai ke tahap kesihatan pun Allah ajar. Bukan ritual saja Allah ajar kan. Sampai kesihatan, apa nak dimakan pun Allah ajar. Kalau demam sakit, apa nak dibuat, Allah ajar. Itu Allah ajarkan madu. Dan madu yang macam mana nak pilih pun Allah ajar. Madu tu yang bersarang di gua, di pohon dan bangunan, maknanya lebah liar. Kemudian lebah itu mesti ambil daripada bunga. Allah cerita, mana kalau lebah tu diberi makan, tak boleh. Oh, lebah tu kalau diberi makan tak boleh. Dia mesti bebaskan dia di alam luas ni, memilih bunga-bunga. Lepas tu, mesti diproses dalam perut lebah. Sebab Allah kata dari perut lebah itu, keluar minum makan cecair yang jadi ubat. Maknanya bee pollen tak masuk, propolis tak masuk, royal jelly tak masuk, beeswax tak masuk. Ini sekarang ni popular kan, royal jelly. Tak masuk. Itu bukan yang disebut oleh Quran. Ramai orang tanya saya, doktor saya nak beli propolis, kata dia. Ramai orang tanya saya, propolis pollen, saya kata itu. Apa dia tu? Ini, okey, dalam sarang lebah tu, ada 4 bahan dalam dia. Satu propolis, bee pollen, royal jelly. Royal jelly ni makanan induk lebah. Royal jelly ni makanan induk lebah. Yang pollen ni makanan anak lebah. Pollen ni diambil daripada pejantan bunga. Jadi lebah ambil daripada pejantan bunga, dia beri makan, itulah makanan anak dia. Jadi madu ni lebah buat bukan untuk dia. Dia memang untuk manusia. Dia tak makan madu. Okay. Lebah tak makan madu. Lebah makan pollen. Pejantan bunga. Induk lebah makan royal jelly. Royal jelly ni semacam susu. Lepas tu beeswax. Beeswax tu tempat simpan madu. Itu pun dia tak makan. Pollen tu pun dia tak makan. Pollen lebah makan. Jadi madu ni bagi lebah tidak ada guna. So literally memang untuk manusia. Untuk manusia dia buat. Dan sepenuh masa, sepenuh tenaga, sepenuh hayat lebah, konsentrate dia hanya buat madu je.
Okey, kalau macam tu apa pendapat doktor? Kenapa susah nak dapatkan madu? Maksudnya bila kita nak dapatkan tu madu akan lebah akan serang dan sebagainya. Lebah sebenarnya tak serang. Lebah serang bila kita ganggu gesarang dia. Kalau sekiranya biwek tempat simpan madu tu, dia apa? Sebab tu ada orang yang ahli ambil madu, yang pandai ambil madu, dia tak serang lebah. Dia usap lebah tu baik-baik kan. Sebab tu pemanjat jarang dia serang lebah. Yang serang lebah ni kita yang tak tahu ni. Oh, macam tu. Okey. Saya ada pemanjat tu, saya setiap kali pergi 5-6 kena serang lebah. Tapi ada pemanjat yang dah bertahun-tahun, dari kecil manjat tak kena serang lebah, satu pun tak kena. Ya. Jadi lebah tu serang kita sebab dia mengancam nyawa dia. Sebab kita tak pandai lah. Tak pandai. Jadi balik pada cerita tadi kan, bila Allah kata madu itu ubat, memang dia ubat. Dan ini sudah diakui sejak zaman Firaun lagi. Maklumat yang kita tahu sejak zaman Firaun. Tentu lebih awal dari itu dah. Mana zaman Firaun, zaman Nabi Musa lah. Lebah ni dah digunakan untuk perubatan. Zaman Nabi Musa, Ibn Sina pun menggunakan madu untuk perubatan. Semua pakar perubatan terima madu sebagai ubat. Kemudian sampai hari ini orang kajian tentang madu tak habis dan masih digunakan tu. Tapi masalahnya sekarang nak dapatkan madu yang mengikut kriteria Al-Quran. Itu masalah besar. Dan itu saya sendiri pengalaman 15 tahun dengan madu ni. Bukan senang. Sebab tu kalau ada orang jual madu dengan harga murah, saya orang tanya macam mana, buang je. Pasal kasar lah ya. Pasal kasar. Kalau murah kata saya buang. Sebab apa? Saya tahu nak dapat madu, kita berjalan naik 4-wheel tu 2-3 jam, 3-4 jam naik 4-wheel ikut jalan lori balak. Lepas tu naik gunung, turun gunung. Itu 3-4 jam. Lepas tu nak panjat madu tualang, 150 kaki. Logik tak kalau sekiranya harganya RM60 sekilo? Tak logik kan? Tapi macam madu dah banyak gitu dalam dunia ni, kenapa doktor nak madu tualang kak? Madu tualang terbaik. Sebab apa? Madu tualang dihasilkan oleh lebah tualang. Lebah tualang ni dalam kamus Oxford disebut giant bee. Lebah terbesar di dunia adalah lebah tualang. Uyo. Lebah penghasil madu lah Lebah penghasil madu yang terbesar di dunia ni, itu orang putih pun tahu. Lebah tualang. Lebah tualang. Dan ada kat Malaysia lebah tualang. Lebah tu memang lebah Malaysia, Indonesia, Thailand sampai ke Nepal. Itu semua lebah tualang. Uyo, diorang ke barat tak ada lebah tualang ni. Tak ada. Dan lebah tualang ni tak boleh diternak. Mardi dah pernah cerita dengan saya, dia pernah cuba ternak madu tualang, tak jadi. Tak boleh diternak. Dia mesti liar. Sebab tu kalau dulu ada seorang penjual madu di Temberang saya, dia kata ni lebah tualang tapi tualang ternak, kata dia. Saya terus gelak. Sebab apa? Tualang tak boleh ternak. Dan dia lebah terbesar di dunia. Okay, satu. Saiz lebah sangat penting untuk menentukan kualiti madu. Assalamualaikum guys. Jadi hari ni saya nak officially bagi tahu korang, actually saya ada launch buku saya sendiri, diterbit oleh tentang kita, Hafizul Faiz, kalau korang tahu, buku memaknai sebuah proses, yang mana saya menceritakan apa yang berada di fikiran saya untuk meneruskan proses penghasilan podcast ni dan dapatan-dapatan saya daripada guest yang dah lebih daripada 100 orang. Saya compilekan pengajaran-pengajaran yang mahal di dalam ni supaya kita tak takut pun dengan proses, yang mana semua orang perlu melalui proses sebenarnya. Tak kisahlah korang dari segi kehidupan ke, dari segi bisnes korang ke, proses ni lah jalan ataupun jambatan yang perlu dilalui untuk mencapai kepada salah satu tujuan yang korang nak pergi, dan telah dikompilekan di dalam ni, khas yang saya belajar daripada Yukas Podcast lah. So korang boleh dapatkan kat bawah ni, back YouTube. Saiz lebah. Sebab apa? Sebab makin besar lebah tu, dia makin jauh dia boleh pergi ambil bunga. Lebah tualang, dia boleh terbang sampai 5 km sekitar dia untuk cari bunga. Fuyo. Jadi makin jauh dia boleh terbang, makin tinggi dia boleh terbang, dia boleh pilih bunga yang paling bagus untuk kesihatan. Sebab lebah ni memang ada kemahiran untuk memilih madu bunga yang sesuai untuk kesihatan.
Untuk kesihatan dia. Untuk kesihatan manusia. Sebab dia Ui. diperintah oleh Allah buat madu untuk manusia. Dia tahu itu. Lebah sangat menjaga amanah ni. You serious lah? Iya. Sebab tu ada satu video tengok, ada seekor lebah, dia pergi berkumpulan tu. Dia tengok ada satu ekor tu dihinggap di gelas arak. Lebah lain bunuh dia. Sebab dia melanggar perintah. Yo. Biar betul. Iya. Dia sangat. Sebab tu kalau anda pergi ke pokok, banyak lebah-lebah yang jatuh kan? Yang mati kan? Itu lebah tu mati bukan apa, dibunuh oleh lebah lain. Dia ada tim pengawal dia. Jadi kalau nampak lebah ni mengambil benda yang tak mengikut arahan, dia akan dibunuh. Undang-undang lebah ni satu je, patuh, langgar perintah, bunuh. Itu undang-undang dalam masyarakat lebah. Dan yang akan memberi arahan itu adalah ratu lebah. Jadi setiap hari, ada seorang ustaz ceritakan saya, setiap hari lebah ni ada mesyuarat. Dia ada mesyuarat. Ni kau ambil bunga sini, kau ambil bunga sini, kau ambil bunga sini, ambil bunga sini. Mana yang menyimpang daripada arahan tu, bunuh. Itu dia punya undang-undang. Crazy Ini lebah. Dan kita ada lebah tualang, lebah yang terbesar di dunia. Apa sih? Macam random gila. Kenapa kat Malaysia? Dapat banyak tempat. Mengapa kat Malaysia? Itu wallahualam. Tapi yang kita tahu, okey. Mengapa kat Malaysia? Sebab itu, Malaysia ni, alam Melayu ni bumi yang sangat bertua. Sejarah kita, sebenarnya lebih tua daripada sejarah China. Lebih tua dari sejarah lain-lain. Sebab tu kajian mutakhir mengatakan, alam Melayu ni, pertama adanya lebih tua daripada China segala macam. Cuma sebab terlampau tua, bukti-bukti apa dia sangat susah nak dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, hutan kita, hutan tertua di dunia. Uish. Iya. Yang tertua di dunia ni dua. Royal Bloom itu hutan tertua di dunia tu. Royal Bloom? Hutan Perak tu. Uyo. Hutan Taman Negara itu semua tertua di dunia. Pokok-pokok tertua di dunia semua ada situ. Macam mana boleh jadi tertua? Maksudnya dia adalah... Dia orang ada ahli pakai ukur lah. Saiz batang dia apa semua. Tapi hutan tertua di dunia ni ada dua. Hutan tertua di dunia ni ada dua. Hutan Malaysia, hutan tropika kita ni, hutan Malaysia, Indonesia lah. Dengan hutan Amazon. Oh, Amazon lagi menakutkan lah. Sebenarnya kita lagi hebat. Oh, kita punya hutan lagi menakutkan pada hutan. Lagi besar. Tak, I mean dari segi keselamatan. Keselamatan kita pun menakutkan. Ya, kenapa? Cuma kita tak ada anaconda kan? Anaconda. Kita ada benda lain. Contohnya yang Indonesia, bewak komodo. Orang Malaysia ada bewak komodo kat hutan? Malaysia tak ada lah, tapi tropika lah. Oh, tropika. Dia punya alam Melayu lah. Alam Melayu. Dan binatang-binatang yang tertua yang paling payah dapat di dunia itu ada tempat kita. Di antaranya bewak komodo. Lepas tu ada anoa nama dia, sejenis binatang di Sulawesi. Apa nama dia? Anoa. Yo, ni apa benda pula ni? Dia macam itu semua binatang-binatang yang tua-tua ni. Macam mana je? A-N-O-A. Anoa lebih kurang macam anoa juga ejaan dia. Dia macam lembu, macam kerbau. Oh, yo. Nombor dua paling ajaib di dunia kan, selain pada paling tak ada di dunia, ada kan? Oh, dia macam lembu Itu semua tempat kita. Itu tempat kita lah istilahnya tu. Ya, rare Bumi ni. Melayu. Ada orang pernah makan Anwar ni? Oh, tak boleh makan. Bukan tak pernah dapat. Kalau dapat pun dia binatang jaga kan. Saya dah baca tu, tahu dulu Sulawesi Kerajaan Indonesia pernah bagi Malaysia seekor mati. Sejak tu tak dapat lagi. Saya tak pernah nampak semua hidup saya Anwar ni. Lain macam. Itu nombor 2 yang paling di Indonesia. Nombor 1 di dunia, yang nombor 1 kan panda. Oh. Binatang yang paling nak pupus. Paling tak ada, panda. Nombor 2 dia. Lepas tu kalau nak cerita pokok tualang ni nombor 3 tinggi di dunia. Pokok tualang nombor 3 tertinggi di dunia, cek lah. Tualang pun ada pokok. Pokok tualang. Ada lagi lepas tualang ada, pokok tualang ada. Nanti saya cerita nanti. Jap. So maksudnya lebah tu dia ada pokok dia yang sendiri lah. Gua semua pokok. Dia akan fokus hinggap di pokok tu. Ada 3-4 pokok. Lebah tualang dia bukan hinggap semua pokok. Nanti cerita bagian lain nanti. Okey. Nanti cerita fokus pada madu dan Quran dulu. Okey. Jadi lebah tualang, mengapa tualang? Okey. Dan hutan kita, hutan tertua di dunia. Jadi dari lebah terbesar di dunia,
bersarang di pohon tertinggi di dunia, nombor 3. Pohon kita tertinggi di dunia. Pokok tualang tu nombor 3 tinggi dunia. Like average berapa meter? 200 meter tak tahu, kaki sekitar 200 kaki. 200-300 kaki. 200 kaki lah. Kemudian hutan kita, hutan terlebat di dunia. Terlebat Terlebat lagi di dunia. lebat pada Nah, Amazon. terlebat tu maknanya paling banyak pokok. Selain pada Amazon. Lepas tu hutan kita dah tertua, terlebat di dunia. Pokok dia paling berbagai di dunia. Fuyo. Maka terhasillah madu lebah terbaik di dunia. Sebab dia ada banyak option bunga. Bunga opsi banyak. Dan lebah itu pula lebah yang kuat. Dia boleh cari itu. Dan lebah tualang ini, itu 5 kilometer dia terbang mencari bunga. Tapi dia boleh pindah dari satu tempat ke satu tempat sampai 200 kilometer. Dia boleh bawa sarang dia. Dia tinggalkan sarang tu, dia pindah tempat lain. Dia bawa sarang baru. Buat sarang baru. Oh yo. Kalau bunga habis, dia akan pindah ke tempat lain. Sebab itu kita selalu jumpa bunga lebah dekat rumah kita kan, dekat bangunan. Tinggal sarang je. Itu lebah hinggap. Dalam perjalanan ke tempat lain, dia penat, dia berhenti kejap. RNR lah. RNR dia. Dia berhenti biasanya paling lama seminggu. 2 minggu. Sempatlah dia buat madu sikit. Kalau situ tu banyak bunga yang bagus, dia berhenti lama sikit. Itu proses perjalanan. Jadi jangan heran, kita jumpa lebah yang kita ambil di Karak misalnya kan. Nanti bila kita ambil madu kemaran, nampak lebah spesies yang sama. Sebenarnya memang lebah yang sama. Sebab dia memang boleh berpindah. Dan itulah dinamakan tualang. Sebab sifat dia berpetualang. Berpetualang. Petualang ni pengembara. Bukan kamu asal mana petualang? Ada maksud Tuan-tuan tua namakan dia petualang. Petualang Dia pakai perkataan petualang. Petualang. Orang yang bertualang, orang yang gelandangan pengembara. Itulah sifat lebah tualang. Dia memang berjalan-jalan. Dia pindah-pindah. Dia mengembara. Itu namakan lebah tualang. Jadi lebah tualang ni, dia akan cari pokok yang paling tinggi dan paling selamat untuk dia membuat sarang. Dia pilihlah pokok tualang. Asalnya bukan nama pokok tualang. Sebab lebah tualang hinggap di situ, dinamakan pokok tualang. So maksudnya pokok ni dia ada macam, dia punya karakteristik yang diorang cari. Tinggi. Tinggi, dia selamat. Tu, tapi lebah ni dia bukan pokok tualang saja. Dia juga hinggap di pokok ara, pokok meranti, beberapa pokok lah. Tapi yang dia paling favourite, pokok tualang. Tapi kenapa tak ada mana-mana company atau syarikat yang komersialkan? Okay, tak boleh ternak, saya faham. Tapi maksudnya, create satu sistem yang mudah dan sustainable untuk dapatkan tualang ni. Kenapa kena sampai sekarang kena lalui 3 jam trekking, 2 jam panjat turun? Memang tak ada cara yang memang efisien yang boleh buat supaya boleh memass producekan. Dia pertama sekali, dia diternak tak boleh. Memang tak boleh ternak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah tak boleh ternak, apa cara lagi? Terus malam ada anak saya kata, dia selalu ikut saya manjat pokok tualang kan. Macam mana kalau kita buat bangunan macam menara tengah-tengah hutan tu, tinggi, bukan lebah boleh masuk senang-senang panjat. Kata saya, engkau nak bawa simen-simen segala macam ke tuan hutan tu. Saya nak bawa badan pun tak sanggup. Faham. Itu kata dia. Lagi pun belum tentu lebah tu nak bercarang di situ. Kenapa madu tualang better pada madu kelulut? Kelulut, okey. Kalau kita rujuk Quran tadi, ini yang saya cerita ni bukan memang betul bukan saya yang cakap. Okay. Ini ada seorang ulama, dia beli madu pada saya tanya tentang kelulut. Dia kata, lembut je dia. Dalam Quran kata lebah tu bersarang di pohon, gua dan bangunan. Jadi kita kena carilah madu dari lebah yang bersarang di gua, pohon dan bangunan. Kelulut dia bersarang di batang lapuk, tu dalam hutan. Bersarang di batang lapuk? Kalau dalam hutan lah. Kalau di luar ni dia daripada sarang kotak yang dibuat-buat. Tak memenuhi kriteria Al-Quran. So kalau kelulut tu di dalam hutan tak apa lah?
Tak juga dia sebab di dalam hutan pun dia bukan bersarang di pohon-pohon tu. Dia patut lebih banyak bersarang di pokok-pokok, di kalau tempat rendah di atas tanah ke pokok-pokok rendah-rendah lah. Oh. Itu satu. Yang kedua, lebah kelulut dan lebah ternak sama je, dia tak ada sengat. Kemuliaan lebah tu salah satu pada sengat dia. Kemuliaan lebah pada sengat, Ya. maksudnya? Dia pada sengat, dia boleh melawan, dia boleh bersaing dengan orang. Tapi kenapa dia mulia? Maknanya kehebatan dia lah. Oh, kehebatan dia. Kehebatan dia. Tapi kalau tak ada sengat, tak adalah nampak. Apa lagi tak adalah kehebatan dia lagi. Satu. Yang kedua, saiz lebah kelulut dibandingkan dengan tualang 20 kali ganda lebih besar lebah tualang. Dan kelulut hanya boleh cari makan, cari bunga sekitar 200 meter. Kelulut boleh bereproduksi dengan tualang? Ada dengan mencari bunga. Tak, maksudnya kalau just Tak boleh. Dia tak boleh. Dia dengan sains-sains dia. Dia lebah tapi spesies lain. Jadi sekarang ni, kalau mengikut saya dan mengikut seorang yang ulama beritahu pada saya tu, kelulut tidak termasuk dalam lebah yang disebut dalam Quran, kata dia. Sifat-sifatnya tu lain. Lagi madu apa lagi yang ada kat pasaran selalu selain daripada kelulut, tualang? Ada, kalau tempat kita ni ada lebah lebah lalat. Madu lalat ada panggil. Madu, ada yang panggil lebah lalat lah. Madu dia orang tak sebut lah, sebut lebah madu lebah lalat. Itu dia tak banyak. Tak jarang dengar. Saya rasa kita memang kat Malaysia ni yang famous dua ni je lah. Saya tualang saja. Yang lain tu sikit. Jadi yang boleh didapat dengan jumlah banyak itu hanya berlebah tualang saja. Faham. Lain tak boleh. Dan siapa-siapa je ke boleh pergi tuai lebah tualang? Siapa-siapa. Dia itu ada kalau di Malaysia ni tempat yang tempat memanjat lebah ni yang popular yang banyak di Pahang. Pahang itu Jerantut, Damak kan, di Maran, di Karak, itu semua. Itu. Kalau lepas tu di Kelantan Gua Musang lah. Lepas tu Terengganu di Besut, Tasik Kenyir lah. Lepas tu Kedah, Kuala Nerus. Beberapa tempat lah. Ini semua lokasi tempat-tempat memang ada tradisi memanjat tualang. Dan siapa-siapa boleh? Dia siapa-siapa boleh. Tapi dia ada undang-undang dia sendiri, undang-undang pemanjat ni. Maksudnya? Contohnya, kalau pokok tu sudah ada paku, dah ada orang punya. Ada orang punya. Jadi siapa dulu yang jumpa pokok tu, mana dia punya. Dia akan paku. So orang lain tak akan naik lah. Takkan. Sebab satu pokok tualang, lebah akan datang tiap tahun di situ. Pokok yang sama. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila. Selagi pokok tu ada, dia akan datang tahun. Dengan syarat jangan diganggu habitat keliling dia. Dia tak kisah. Dia tahu pun kita datang ambil. Dia tahu dia akan datang balik. Dan dia buat sarang yang sama pada bulan yang sama. Fuyo. Dia akan datang balik. Style Dia akan datang balik. Sebab tu macam saya cari madu dengan jumlah banyak. Kita boleh duga tahun ni kita dapat banyak ni, madu jenis ni. Tahun depan insya-Allah kita akan dapat lagi jumlah yang sama. Sebab dah paku pokok tu. Pokok ni kita dah tahu. Dan kita terus hubungi pemanjat yang sama. Itu. Boleh mati ke kena sengat lebah? Kalau lebah tualang tak pernah ada matilah. Dia ni kita dengar sampai mati tu lebah apa? Lebah apa ni? Lebah tebuan tanah. Tebuan tanah tu tu tak ada madu. Tebuan tanah kena 5 ekor mati. Kejap, then kenapa orang kena sengat tebuan tu? Kalau tak ada madu, kenapa orang pergi kat situ? Tebuan tanah ni, tanah ni dekat rumah ke mana-mana ada dia tebuan liar. Kalau kena tak ada orang pergi, cakap nasib je kena. Okey. Kalau kena itu kena. Dekat rumah kita selalu ada macam jaga tu, tebuan tanah tu yang besar ni tu. Yang hitam tu kan. Saya pernah kena ke seekor, terus malam tu masuk hospital. Oh ya? Seekor je. Kalau budak mati. 5 ekor mati, 10 ekor mati. Yelah, sebab saya pun terfikir macam bila borak, saya tak pernah lah borak in-depth dengan siapa-siapa pun pasal madu. Tapi bila saya borak dengan doktor, saya baru tersedar macam, sebenarnya dalam masyarakat kita kat Malaysia ni memang kalau borak pasal madu, madu kelulut, madu tualang, dua ni je memang tak ada yang lain lah. Memang ya. So bila kat kedai-kedai tu madu apa? Itulah persoalan dia kan. Saya boleh cakap lah, madu palsu. Dan ini yang ramai yang tak tahu. Malaysia adalah pusat transit madu terbesar di dunia. Maksudnya? Madu-madu palsu daripada China tu masuk ke Malaysia, dari Malaysia dieksport ke luar negeri jadi made in Malaysia.
Rebrand. Yes. Yo, serius? Iya. Sebab Malaysia orang semua tahu Orang ada tahu. madu ori. Ah. Yo, crazy. Dan juga Arab itu sendiri pun jadi pusat transit madu daripada China sampai ke Malaysia, jadi madu Yaman, madu apa, segala macam. Saya baru nak tanya tadi doktor, kenapa saya banyak tengok ustaz-ustaz kalau dia ceramah ke apa, dia nak habis ceramah dia akan cakap saya ada bawa madu dari Yaman, boleh beli. Saya macam, kenapa orang asyik nak naikkan nama madu Yaman? Tuan fikir sajalah, logik saja. Logik dulu, saya ajak logik. Okay. Yaman tu negara kecil je. Dalam keadaan perang, hutan berapa luasnya. Tapi madu Yaman di Malaysia aja berapa puluh tan sebulan masuk. Yang masuk ke Indonesia lagi, yang masuk di negeri Arab lagi, masuk ke seluruh dunia beribu-ribu tan. Logik tak? Sedangkan untuk dapat satu sudu madu, kita perlu 10,000 kuntum bunga. Serius? Okay, tapi sebelum tu kenapa orang sentimental sangat dengan madu Yaman? Ini mitos yang diciptakan. Oh. Mungkin zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah, memang Yaman ni termasuk penghasil madu lah. Tapi tak banyak sebenarnya. Cukup untuk keperluan masyarakat di situ. Jadi sebab banyak penghasil madu, jadi mitos tu menjadi besar. Sehingga orang pun hantar madu ke Yaman. Oh, madu Yaman. Jadi penjual-penjual madu Yaman yang tak ada madu pun, ini madu Yaman. Jual apa? Nyebar seluruh dunia. Itu satu. Yang kedua, memang ada madu ternak Yaman. Tapi itu tidak madu ternak. Madu ternak di seluruh dunia sama je. Yaman ke, China ke, Malaysia ke, sama je. Apalagi madu ternak yang memang sekarang teknologi sekarang ni, madu ternak lebah tu dia boleh minum gula. Serius? Iya, gula jagung, gula fruktos, glukos, gula jagung. Jadi apa kesannya? Minum gula 2 kali sehari, minum gula. Dan itulah madu yang dihasilkan di China. Kemudian bawa ke Malaysia, Malaysia pusat transit dia. Ada 3 negara pusat transit madu yang terbesar di dunia. Malaysia salah satu. Orang bawa tak tahu ke memang orang tak tahu? Orang tak tahu, dan kalau tahu pun orang tak nak ambil tahu. Orang tak nak ambil tahu? Orang mana ambil tahu tentang madu ni? Siapa orang yang ambil tahu tentang madu? Bagi saya penting tak madu ni? Sebenarnya penting. Quran sebut. Dan madu ni sebenarnya bukan perubatan alternatif. Dia sebenarnya perubatan utama. Oh yo. Iya, Rasulullah kalau sakit pertama cari madu dulu. Semua pakar perubatan dari zaman dulu guna madu. Tapi kerana nilai madu sekarang sudah jatuh daripada ubat kepada makanan. Oh, bukan ubat lagi menjadi kepada makanan. Kerana madu palsu dah menguasai pasaran. Jadi bila orang minum madu tak sehat, orang tak nak cari madu lagi, orang tak percaya madu ni ubat. Sebab dia makan madu yang salah. Sebab madu salah. Yo, crazy lah. Serius. Saya rasa bayang bulu gila. Kejap. So maksudnya sekarang ni, okay, untuk macam doktor sendiri, apa feedback paling crazy doktor pernah dengar orang ambil madu yang original Tok Alang ni? Madu saya tak kurang daripada 50 penyakit yang dah sembuh. Di antaranya yang baru ni, yang mungkin logik kita tak masuk akal. Kemurungan pun boleh sembuh dengan madu. Saya ingat kemurungan ni hanya penyakit psikologi. Rupanya boleh sembuh madu juga. Ada testimoni baru masuk. Bush. Ada seorang tu, dia kena 2 penyakit. Jantung dengan paru-paru. Dia dah setahun makan ubat jantung. Tak ada perubahan. Ulang alik ke hospital, ke IJN. Sekali dia minum madu saya, habis kilo je. Maknanya lebih kurang 3 minggu, Dr. IJN sahkan dia sudah pulih semuanya. Sakit paru-paru dia, yang pada awalnya bukan nak ubat paru-paru, juga turut sembuh sekali. Nombor telefon dia pada saya. Nak cakap dengan dia pun boleh. Kencing manis. 1 minggu. Orang kencing manis keturunan. 1 minggu saja, gula dia daripada 14 turun kepada 6. 1 minggu saja. Jadi baru ni ada lagi seorang. Dia sakit pinggang. Dia cerita saya sakit pinggang. Saya pun tak tahu. Dia cuma cakap sakit pinggang, lenguh, badan lemah, tak boleh nak buat apa-apa. Bagi madu saya, seminggu, sakit pinggang dah hilang, kata dia. Badan dia bertenaga. Lepas tu minggu depan dia beritahu lagi. Saya doktor, kata dia. Saya tak ada beritahu doktor. Sebenarnya saya kencing berbuih. Kata dia. Kalau kencing berbuih, confirm dia sakit buah pinggang. Dah stage 4 tu. Stage 3 tu. Stage 4 tu. Kalau dalam 2 sebulan lagi dia tak jumpa madu tu, dia akan dialisis. Tapi madu boleh settle kan dalam masa 3 minggu. Yang paling crazy is the fact that doktor cakap tadi,
The reason orang punya penyakit tak sembuh ambil madu sebab diorang tak ambil madu yang betul. yang menurut Quran. Dan menurut Quran. Kalau ambil madu menurut Quran, mustahil tak sembuh. Sebab apa? Allah yang cakap ubat. Sebab itu saya boleh berjanji, siapa ambil madu saya tak sembuh, duit saya balikkan. Oh ya? Yeah? Siapa yang berani buat macam tu? Kalau tak ada kesan, dia minum madu saya tak berkesan lah madu doktor. Nah, duit balik. Sebab itu bagi saya, kalau ada orang... Crazy bro. Saya berani berjanji. Sebab apa saya berjanji? Sebab pertama Allah beritahu, dia ubat. Yang kedua, memang madu saya tunggu berpokok. Faham. Jadi, yang ketiga saya jamin. Kalau tak ada kesan, duit saya balikkan. Apa hadis Nabi SAW mengenai madu? Itu ada spesifik saya. Di antaranya, Nabi ada seorang tu sakit perut. Ada seorang sahabat ngadu, ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Rasulullah kata, bagi madu. Besok sahabat tu datang lagi. Ya Rasulullah, tak sembuh, makin teruk. Rasulullah kata, beri madu. Makin teruk ya Rasulullah, kata dia. Rasulullah kata, beri madu. Besok dia datang lagi. Tambah teruk ya Rasulullah. Jawab Nabi, Allah tak akan mungkin berbohong. Perut saudaramu yang bohong. Oh, betul, saya pernah dengar dia rasa. Jadi Nabi pernah ambil madu tu beri pada tangan dia. Dengan tangan dia, sembuh. Jadi maknanya, begitu yakinnya Nabi madu tu ubat, sampai Nabi boleh kata, mustahil. Allah tak akan mungkin bohong. Jadi saya kata macam tu, ya, ambil madu saya oleh ori. Allah tak akan bohong. Kalau Allah kata ubat tu, ubat. Sebab tu saya berani yamin, kalau tak ada perubahan kesan, duit saya balikkan. Dan berdasarkan experience doktor juga menjual madu setelah 15 tahun ni, memang siapa-siapa pun dalam dunia ni tak possible pun untuk dapatkan madu yang organik dan memasarkan di dalam supermarket dan sebagainya. Memang tak possible lah, sebab nak buat mass production tak logik. Tak mungkin. Madu liar tak mungkin boleh dibuat industri. Tak mungkin. Jadi kalau ada orang letak jumpa madu tualang dekat pasar raya, pasti bohong. Sebab tak possible nak meet the requirement, nak meet the. Jadi sebab tu ada orang tanya pada saya, doktor, saya nak beli madu, dia orang kaya. Saya nak beli madu doktor untuk buat masakan. Saya tak jual. Walaupun kau beli mahal. Sebab madu bukan untuk masakan. Madu untuk ubat. Tapi untuk kalau keperluan untuk perubatan, untuk ubat, insya-Allah cukup. Sebab kan banyak pun. Yelah, betul juga. Cukup. Tapi bila, sebab tu saya jaga maruah madu saya. Kalau orang beli, walaupun di jutawan, nak beli madu saya untuk buat masak, kata dia. Nak buat ayam masak madunya. Tak ada. Madu saya bukan untuk ayam masak madu. Masak madu. Madu saya untuk ubat. Inilah doktor punya. Tu salah satu contoh saja. Cair kan? Kalau dulu saya tengok madu ni cair, saya akan cakap ni madu ciplak. Ciplak kan? Itu satu lagi mitos yang diciptakan orang sekarang ni, bahawa madu asli pekat. Itu bohong. Assalamualaikum guys. Pernah tak lepas korang makan je, korang rasa mengantuk, letih, perut bloated dan asyik craving je benda manis? Ramai tak sedar bila usus ni, bakteria di dalam tu tak seimbang, berat badan akan cepat naik. Mudah lapar pula tu, rasa tak bertenaga langsung sepanjang hari tu. Glonova ni mengandungi prebiotik, probiotik dan postbiotik, semua kita combine dalam satu minuman. Ada inulin, tributylin dan juga bakteria baik yang menyokong untuk membantu keseimbangan usus. Cara minum pun sangat mudah. Korang ambil 2 sudu sahaja, bancuh dengan air sejuk ataupun air room temperature, ambil 2 kali sehari. Dahlah sedap dan mudah untuk diamalkan setiap hari. So kalau korang ada masalah-masalah ni, perut tak selesa dan sebagainya, korang boleh terus amalkan Glonova ni sebagai rutin harian anda. Just tekan back dekat YouTube sini. Kita ada 2 flavor, ice lemon tea dan juga berry. Pilih mana yang korang suka. Sebab dia nak jual madu pekat yang tipu. Yo, crazy. Serius lah. Sebab madu ternak tu memang dia pekat sebab dia beri makan pepejal. Yo, serius? Kalau ini nektar bunga pasti cair. Yo, serius ah. Ni kau beli Fan? Ni kau beli? Ni doktor bawa ah? Saya bawa. Ush. Sebab tu saja yang mengatakan madu pekat itu madu hutan, madu liar lah istilahnya lebih senang. Madu liar itu pekat, mitos. Madu liar itu pekat, mitos Mitos. Okay, sebelum tu satu botol RM50 tu? Itu 140. Itu tualang emas 140. Oh, tualang emas. Tualang banyak jenis pula? Ada 2 jenis. Okay. Tualang emas 3 jenis. Ini beginilah. Nama-nama ni saya yang buat. Okay. Itu kenapa? Itu berdasarkan pengalaman saya. Yang gelap itu saya namakan tualang biasa sebab itu okay. Kalau musim hutan akan keluar madu ni.
Kalau musim bunga hutan. biasanya antara bulan 2, 3, 4, 5 madu ni keluar. Okey, madu ni akan Kebanyakan lah. daripada lebah yang sama. Lebah, spesies lebah yang sama. Okey. Dan musim lain dia punya lebah, dia punya madu jadi berbeza. Kemudian bila dah habis musim bunga hutan akan naik madu yang warna gelap. Okey. Yang saya namakan tualang biasa. Itu dia orang daripada bunga yang berbeza. Mungkin bunga berbeza. Okey. Saya sah kemungkinan bunga lain. Okey, sebab hasil dan berbeza. dapat lebih mudah. Lepas tu ada pula satu lagi yang saya namakan madu pahit manis. Sebab rasa dia pahit ada, manis ada, dia pahit. Itu kita boleh, saya buat kajian, saya suruh pemanjat saya cuba cek apa yang ada sekitar situ menyebabkan madu ni pahit. Dia beritahu sekitar situ banyak pokok yang pahit. Di antaranya pokok tunjuk langit, pokok medang, pokok sungkai. Jadi madu dia jadi pahit. Itu. Jadi setakat ni itulah 3 jenis madu yang saya buat. Dan 3 tu berdasarkan musim. Berdasarkan musim, tak bunga yang dia makan, rasa dia. Ialah maksudnya penghasilan atau penjualan Ya, berdasarkan musim. penjualan doktor berdasarkan musim, musim. apa sekarang ni dan dan itulah. So yang ni sekarang ni doktor bawa ni adalah madu tulang emas sebabkan sekarang musim. Ini yang bukan sekarang ni. Sekarang ni musim madu biasa. Ini yang dah 2 bulan lepas. Okey, madu tak expired. Madu tidak ada expired. Ni saya nak cerita. Ada seorang dia buat tulisan di jurnal. Dia kata madu lebih setahun akan rosak. Tulis jurnal Dan itu memang dia kaji. Jadi saya study balik. Lebih setahun rosak. Saya study apanya yang rosak. Soal ini orang selalu kena tipu kan. Rosak kalau dengan kita cerita, kita yang tahu, kita tak akan terima terus. Apanya yang rosak? Saya study balik dia, dalam artikel dia tu, HMF dia akan lebih 1000 kata dia. HMF dia akan lebih 1000. Kalau lebih 1000 rosak lah. Saya ada simpan madu yang dah 10 tahun. Saya bawa ke makmal. HMF dia hanya 38. Teh tarik tu pun HMF dia 100. Mana tak rosak. Jadi di mana silapnya yang pengkaji, yang penulis jurnal yang buat kajian tu? Sampel yang dia guna. Dia guna sampel madu ternak. Jadi madu ternak memang ada expired, tapi madu hutan yang disebut dalam Quran tidak ada expired. Patutlah kita beli kat supermarket ada expiry date. Itu madu ternak. Sebab itu madu orang jumpa, ada artikel, ada di jurnal. Madu yang dijumpa dalam Mumi Fir'aun masih boleh dimakan. Serius lah doktor? Iya. Tak rosak. Dia sebelum dia bagi masyarakat Mesir, masyarakat Yunani dulu, madu ni bukan setakat obat tu. Bagi dia adalah ritual. Alat ritual. Jadi di Mumi Fir'aun itu ada madu sebelah dia. Sebab mungkin madu yang digunakan untuk ritual dia. Faham. Dan madu tu boleh makan lagi. Saya ada simpan madu 14 tahun. Kenapa? Kenapa simpan lama sangat? Yang saya simpan, saya sengaja saya simpan. Sebab ada orang kata madu makin lama makin bagus. Sebab dia macam wine. Tapi ini saya tak ada bukti ilmiah. Okey. Ini berdasarkan cakap-cakap orang. So doktor saja simpan lah. Saya simpan. Dan saya selalu buat ujian. Dekat madu tersebut? Dia rosak tak? Tak. Sampai sekarang 14 tahun. 14 tahun. Simpan dalam bekas macam ni lah? Saya simpan dalam bekas. Plastik? Bukan plastik, kaca. Okey. Yang ni madu tulang emas. Warna dia pun memang sebab macam emas lah. Macam mana? Okey, so ni agak cair dan ada dalam mitos lah yang mengatakan sebenarnya memang patut cair pun berdasarkan musim dia. Ya. Okey. So harga ni 1 kilo lah ni? Setengah kilo. Setengah kilo berapa ringgit? 140. Setengah kilo RM140. Itulah harga madu. Serius lah doktor? Itu harga madu. Tapi kesan dia, insya-Allah dengan satu botol 1 kilo, 1,5 kilo tu, yang pertama toksik dalam badan semua boleh buang. Boleh cek doktor. Maksudnya kena habiskan ke apa? Kalau dah habis setengah kilo tu, kita punya kesihatan akan berubah. Okey, ni saya selalu terfikir. Sebab klaim-klaim macam ni buatkan saya terfikir apa tahu. Adakah sebenarnya dimaksudkan kesihatan akan meningkat ni? Yes, sebab Nabi SAW bagi tahu betul. Tapi kalau orang tu tak ubah juga dari makanan dia makan tak betul juga. Tetap meningkat. Tetap meningkat? Tapi taklah seperti yang sepatutnya. Tetap meningkat. Maksud doktor dia makan hari-hari ke? Dia makan hari-hari. Sekurang-kurangnya 1 botol. Itu sebab tu saya tak jual botol kecil. Sebab banyak minta suruh buat botol kecil kan. Mudah nak beli. Nanti kalau botol kecil,
bila dia minum tak terasa lagi khasiat dia, kesihatan dia. Habis dah. Madu dah habis, dia kata madu tak berkesan. Tapi kalau satu botol ni, dia dah habis satu botol ni, dia minum istiqomah 2 kali sehari atau sekali sehari, kalau tak ada kesan, duit saya balikkan. Macam mana minum dia? 2 kali sehari, 1 sudu sekali minum. Pagi dengan malam. Okay. So RM140 ni. Saya beli kat doktor ni boleh? Boleh, tak ada hal. Sekejap lagi saya bayar sebab saya nak rasa. Sekarang live. Ha. Dalam ni boleh? Itu boleh. 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 Sudu plastik boleh makan pakai sudu besi? Mitos mengatakan tidak boleh, tapi tak ada kajian. Serius ah? Yo, biar betul doktor. Tak ada kajian. Sebab itu bila orang tanya boleh tak pakai sudu besi, macam ni lah, ikut je lah kata saya. Memang tak ada kajian. Daripada mana datang argument ni? Ada yang kata pada saya itu tradisi perubatan Cina. Tapi saya tak silap saya, ChatGPT pun cakap tak boleh pakai besi. Tak ada kajian. Tak ada kajian betul? Tak ada. Yo, saya tak boleh blame dia. Betul tak ada kajian? Saya kena double check balik. Memang tak ada kajian. Tak ada kajian. Saya nak tahu daripada mana datang orang cakap tak boleh pakai sudu besi ni. Kau pakai apa Fan makan madu hari-hari? Oh ya? Tak ada kajian mengatakan tak boleh. Saya berani cakap. Saya dah study benda tu. Saya bagi doktor kepercayaan lah. Tak ada kajian. Tapi sebab ramai orang cakap, kita ikut je lah. Itu. Bismillah, saya rasmikan buat kali pertama saya sedang hidup saya minum makan madu talang ni. Yang kau belikan tu apa? Tu. Dia selalu belanja saya doktor, dia baik. Dia belanja saya tak ingat. Saya sebab tu bila orang tanya tentang madu lain kan, saya kata lebih baik saya jangan jawab. Sebab tak tahu sebenarnya pakai apa ke? Nanti menyakitkan hati orang. Walaupun saya tahu. Macam doktor tahu? Doktor tak pernah jumpa dia? Mak cakaplah, saya dengan penjual madu palsu ni sejak kecil. Maksudnya? Orang jual madu palsu ni saya berkawan sejak kecil. Kawan-kawan saya dia kecil. Oh, diorang memang mengaku. Madu Thailand, madu yang datang dari madu palsu dari Thailand, madu palsu dari Indonesia, madu palsu dari China, madu palsu. Yang buat di Malaysia pun banyak kilang madu palsu. Tapi dia tidak istilah tu sebagai madu. Dia istilah sebagai manisan. Datang Melayu Baruah ni jadi madu. Oh serius. Lain macam betul Okay, kita dah buka. So sebelum tu doktor, betul ke madu ni kalau dia bersemut dia bukan madu, madu tipu? Oh tak. Madu asli bersemut. Bersemut. Nanti mana mitos tu cakap tak bersemut tu? Mitos. Dia macam ni. Manusia ni, dia suka benda pelik-pelik. Jadi orang ciptakanlah mitos. Biasa benda manis kan bersemut. Jadi kalau tak bersemut, hebat. Oh. Itu fitrah manusia. Jadi orang pandai. Lepas tu kata, bau dia macam fermentasi. maaf cakap lah, kau tak ada kencing manis kan? Saya? InsyaAllah tak ada. Tak ada. Darah tinggi tak ada kan? Tak ada. Kau minum tu pagi besok. Kau dah kahwin belum? Yo, doktor. Ya, betul tu. Kau belum kahwin kan? Dah kahwin? Dah kahwin? Bagus minum. Suruh Benny standby kat rumah. Yo, doktor. Dia macam kesan. Lain macam ni doktor Tak Salih. percaya kau minum lah sudu. Yo, doktor. Sebab saya tahu tu, kalau dia tak ada kencing manis, dia tak ada penyakit, tak ada kencing manis, dia punya efek pada tenaga batin. Wish, saya kena fikir. Saya nak ambil ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada beratus testimoni, beribu mungkin testimoni saya. Dah 15 tahun ni lah logik lah kalau beribu kan. Okay, sebab saya ada soalan sebenarnya saya nak tanya. Bismillah. Tapi saya bagi test review dulu. Oh yo. Macam ni sebenarnya rasa madu Bagi kawan mata. Pahit tu. Dia Pahit manis. Ada seorang tu beritahu kepada saya, dia rasa dia minum ni dia rasa meresap ke seluruh badan kata dia. Tak, yang selama ni saya makan manis apa benda? Itu kan madu. Air gula. Madu palsu. Bau macam doktor punya spray. Bau macam doktor punya spray. Dia macam pahit-pahit punya bau kan. Tapi rasa macam Jusinovel tu ada sikit. Itu saya tak pasti lah. Ada dia. Itulah madu. Kau tanya tak percaya, kau tengok kan pagi besok. Yo, doktor dia jangan. Tapi kalau kau belum kahwin, kau jangan minum banyak. Tak apa untuk kesihatan. Dah. Okey tak, saya fikir macam ni. Okey doktor, saya fikir apa tau? Saya fikir doktor cakap apa tadi? Doktor cakap madu ni adalah untuk perubatan sebenarnya. Ya. Saya boleh bayangkan rasa yang tadi saya makan tak sesuai lah untuk masak. Okay, so saya fikir madu ni untuk perubatan sebenarnya. So orang yang tak sakit pun nak makan. Untuk jaga kesihatan.
Sebab dalam madu ada enzim. Enzim ni, dia fungsi dia dalam badan untuk bantu organ-organ memecahkan bahan-bahan yang kita makan. Dia macam ni, kalau kita makan pisang. Misalnya kan, dalam pisang tu ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin. Bila kita makan, enzim lah yang akan memecahkan. Sebab badan kita, setiap organ badan kita memerlukan bahan yang lain-lain. Contohnya otak perlukan apa ni? Perlukan vitamin. Badan perlukan tenaga. Ini semuanya ada dalam pisang sebiji tu. Tapi macam mana nak pisahkan? Nak bagi-bagi. Yang memisah-misahkan inilah kerja enzim. Faham. Lepas tu membagi-bagi, itu kerja darah. Dia akan hantar. Tengok dapat enzim dah pecahkan. Ini vitamin C, darah ambil hantar ke otak. Ini karbohidrat, hantar untuk tenaga. Ada seterusnya. Itulah kerja enzim. Dan setiap organ dia mengeluarkan enzim. Bila organ tak berfungsi dengan baik, dia tak dapat mengeluarkan enzim, maka terjadilah penyakit. Contohnya, pankreas tak dapat mengeluarkan enzim dengan cukup, akan jadi kencing manis. Sebab gula yang masuk dalam badan tak boleh diubah kepada tenaga. Dalam madu ada enzim semula jadi. Dan kandungan enzim dalam madu saya ni sangat tinggi, 30 lebih. Doktor dah buat kajian pasal madu tu sendiri? Sudah. Itu satu lagi, dalam madu ada antioksidan. Antioksidan ni ejen penuaan. Ejen pereputan. Pada badan kita, semua orang badan kita makin mereput. Organ kita makin mereput. Semua mereput. Jadi mereput ni menyebabkan kita mula sakit, makin tua. Madu dia boleh menghalang pereputan itu. Sebab itu orang yang mengimunkan madu sejak muda, kau tak percaya kau amalkan madu ni sejak sekarang ni, tak payah banyak, sekali seminggu je. Kalau kau amalkan sekarang ni, insya-Allah umur 60 tu masih macam umur 30. Dari segi tenaga. Tenaga dah berbuka. Sebab dia menghalang membantu menghalang penuaan itu. Dia macam kereta juga. Kereta walaupun kita tak pakai, dia tetap akan rosak sebab ada pereputan. Organ kita macam tu juga. Dan madu dia boleh menghalang pereputan. Apa panggil? Apa Rasulullah SAW punya rutin dengan madu? Adakah Rasulullah SAW ambil hari-hari? Itu tak ada keterangan. Okay. Tapi yang kita tahu Rasulullah tidak ada sakit. Betul? Rasulullah tidak ada penyakit. Jadi Rasulullah ambil madu sebagai suplemen. And Rasulullah pun memang suka madu kan? Suka madu. Dan madu ni dia juga mengandungi, tadi enzim. Lepas tu antioksidan. Lepas tu dia ada probiotik. Probiotik ni kuman baik yang akan melawan kuman jahat. Kandungan probiotik dia tinggi. Ini? Tertinggi. Sebab itu dia boleh, bila probiotik tinggi, bila masuk dalam badan, dia boleh melawan kuman-kuman jahat. Kalau probiotik dia rendah, dia tak mampu melawan kuman jahat. Dia mati. Madu, sebab tu madu, kalau orang demam, sakit, dia boleh dirawat dengan, boleh minum madu, boleh sehat. Macam influenza sekarang ni. Minumlah 3 hari saya tahu. Ya? Tapi kena betul-betul yang organik ni lah. Ada. Apa mindset di sebalik packaging doktor ni macam kosong? Itu yang atas tu saya ngaji saya kosongkan sebab dia, kadang-kadang madu ni ada yang buih banyak. Nanti kalau tak ada kosong tu bila buka tu tumpah. Sebab tak nampak. Dia berbuih banyak tu keluar. Bukan maksud saya packaging. Packaging itulah. Kalau ada stiker. Saya taruhkan ruang kosong atas tu tak penuh. Abang tanya, doktor macam mana? Doktor tak penuh. Kalau penuh tu 700 gram. Tapi sengaja saya buat ruang kosong tu sebab kadang-kadang madu ni ada yang banyak buih. Kalau tu mengenai banyak buih tu buka meletup. Lepas tu keluar buih. Jadi kalau dia penuh, habislah tumpah. Faham? Tak, maksud saya dari segi kosong dia bukan kosong kenapa botolnya kosong. Packaging dia memang macam ni kan? Betul? Itu saya buat sendiri. Itulah. Itu ada stiker. Yang ni saya bawa tadi ada stiker tak ada. Saya tengok ambil je dalam kereta. Faham. Sebab saya rasa mungkin mindset nak bagi dia raw. Tak ada apa-apa. Ada stiker dia. Kalori berapa? Saya tahu. Ada 100 saya gram tak dia. ujian kalori. Tak tengok, tak check kalori. Sebab saya anggap itu tak penting. Faham. Kalau untuk produk benda-benda lain boleh lah. Pada madu bagi saya yang paling penting enzim, antioksidan, probiotik dan kita nak cek HMF. Apa perbualan di kalangan penjual-penjual madu yang tahu mereka bukan menjual madu yang ori? Mesti doktor
Tahu kan? Dia kebanyakan penjual madu, dia tak tahu madu dia tak ori. Serius ah. Termasuk ustaz-ustaz. Ustaz dia tak pembohong, tapi ustaz dia tidak menipu, tapi dia kena tipu. Jadi kita jumpa, saya selalu hampir berkelahi dengan ustaz. Saya beritahu ustaz tu, saya kata berhenti jual madu ustaz. Kalau tak sanggup ikut bawah pokok, jangan jual madu. Memang tahu ustaz takkan dapat madu ori. Dia tak bohong. Dia memberi maklumat kepada orang berdasarkan apa yang pembekal sampaikan. Faham. Pembekal sampaikan pula berdasarkan apa yang orang supplier sampaikan kepada dia. Yang atas tu, maaf cakap lah, 99% pembuat madu palsu ni orang bukan Islam. Jadi sumber utama madu palsu ni bukan Islam. Takkan tak ada satu madu langsung dalam dunia ni yang pekat. Memang semua macam ni ke sebenarnya? Madu liar semua cair. Memang Doktor tak pernah jumpa yang pekat sebenarnya? Dalam hutan 15 tahun saya keluar masuk hutan. Sampaikan ada yang bertengkar dengan saya. Dia akan mengatakan madu ori pekat. Saya kata macam ni. Sini juga saya beritahu. Siapa lagi yang mengatakan madu ori ni, madu hutan ni pekat, bawa saya ke pokok. Kalau yang turun dari pokok tu nanti pekat, saya bagi 100,000. Cash. Memang tak ada semua cair macam ni. Semua cair. Ramai kan hari tu sampai bertengkar, berkelahi dengan saya. Di dalam di media sosial segala macam kan. Dia kata juga madu ori ni pekat. Madu hutan pekat. Madu lebah liar ni pekat. Madu ori pekat. Saya kata cair. Dia kata pekat juga. Sekarang macam ni lah. Susah saya nak bertengkar macam mana. Sebab engkau orang pun pergi pokok pun tak pernah. Jadi, hari ni orang bercakap dengan madu, pergi pokok tak pernah. Dari mana kau tahu benda yang kau cakap tu? Macam saya, apa yang saya cakap ni saya tahu sebab saya tengok di pokok. Ini bercakap tentang madu tak pernah di pokok. Dari mana tahu dia apa yang dia cakap tu? Dari mana sumber maklumat? Kalau saya sumber maklumat pertama saya ikut pokok. Lepas tu saya jaga madu ni di rumah hari-hari dah 15 tahun. Lepas tu saya jual madu ni kepada dah beribu orang. Testimoni dah sampai begitu banyak. Berdasarkan itu saya cakap. Okey, yang lain tu dia bercakap tentang madu. Daripada maklumat kau daripada mana dapat? Dah tentulah lawyer buruk. Mak cakap lah. Yang termasuk yang kata madu ori pekat tu kan. Dari mana kau tahu dia pekat? Ada lagi kata, yang terbaik tu madu Yaman. Dari mana kau tahu? Ada yang kata madu ori tu tak bersemut. Dari mana kau tahu? Ada yang kata memang macam tu, itu bukan hujah. Setiap kita bercakap mesti ada data dan mesti ada sumber data. Saya kata madu asli ni cair. Sumber data saya tengok di pokok. Kau tak percaya juga? Siapa nak ikut saya? Jom. Tapi saya kena kencas lah. Sebab kos saya dah pergi hutan nak bawa apa bukan murah. Lepas tu risiko tanggung sendiri. Sebagai seorang yang pakar dalam Melayu, Doktor punya PhD dalam Melayu kan, perubatan Melayu lah. Apa yang Doktor dapat simplifykan ataupun linkkan ataupun relatekan antara kepakaran dalam sejarah Melayu ni semua dan juga dalam experience Doktor sendiri dalam penghutanan dan madu dan dunia perubatan orang madu. Melayu ni dia dah lama tahu tentang madu tualang ni. Sebab tu hampir semua negeri dia ada tradisi ambil tualang. Bukan pergi manjat botol aja, dia ada tradisi. Cara maksudnya? Bukan cara, budaya. Ada budaya mengambil madu. Jadi dia dah ada sistem. Sistem membagikan madu macam mana. Dan bahkan ada ritual. Di Kedah sebagai ritual tu masih ada lagi. Misal dia dipanggil lebah ni, dia tak panggil lebah. Dia panggil si hitam manis. Si hitam manis. Lepas tu dia berkait pula dengan budaya masuk hutan. Sebab tu ada orang tanya saya, Doktor masuk hutan tak takut ke? Tak ada gini-gini ke? Saya kata insya-Allah selagi kita jaga tabu. Jangan buat benda-benda tabu. Tahu tabu. Di antaranya kita jangan sombong. Kemudian kita kena jagalah. Misalnya kalau harimau tu kita tak panggil harimau dalam hutan. Ui, kita panggil datuk. Kenapa?
itu sebahagian daripada adab. Adab hutan Adab. Interesting ni. Adab hutan. Kalau gajah kita tak panggil gajah. Kita panggil gergasi. Itu adab. Kau maksud panggil? Maksudnya dalam hutan tu kita nampak gergasi. Macam tu. Gergasi. Oh, ini ada jejak datuk ni. Kita tak sebut jejak harimau. Oh, faham. Oh, banyak jejak datuk ni. Itu adab. Dan adab itu sebahagian daripada bukan juga mitos, tapi ada realiti juga. Itu sebahagian daripada menjaga kesombongan lah. Yelah, sebab benda tu takkan datang pada nothing. Dia mesti ada sumber awal membuatkan orang cakap ada macam tu. satu lagi dia berkait lah dengan sistem kepercayaan orang Melayu, bahawa semua makhluk-makhluk ni dia ada roh. Oh, ni kepercayaan dulu maksudnya. Zaman dulu. Apa benda paling crazy pernah berlaku dekat doktor bila masuk hutan? Pada saya alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey je semua. Tapi kalau pada kawan adalah. Di antaranya ada seorang kawan tu, satu kali dia tertidur, kami sampai satu tempat tu tertidur. Lepas tu dalam keadaan letih tertidur, tiba-tiba datang satu perempuan berambut panjang turun dari gunung. Assalamualaikum guys. So saya nak share dengan korang rambut yang korang tengok saya pakai dalam podcast ni sebelum ni ke, rambut yang baru saya buat ni sekarang ke, inilah daripada Inai Republic. Warna baru don't officially launch, Mocha Milk Tea. So kalau korang nak dapatkan Inai dengan pelbagai jenis warna yang lain, termasuklah warna yang baru ni, korang boleh tekan back kat sini. Ini adalah Inai Republic tersebut. Sangat senang nak pakai, apply sendiri sahaja. Dalam masa 30 minit ke sejam, korang dah boleh basuh dan boleh terus nampak hasil dia. Jangan risau, 100% telus air, sah solat, dah officially SIRIM approve untuk ketulusan air tersebut. Inai Republic, sold pun dah lebih daripada 1 juta botol, boleh dapatkan di bawah. Yo doktor, yo benda. Lepas tu dia kata apa tu? Nanti antara jaga ni tidur lah. Dia kata, kawan ni cerita lah. Apa dia kata tu? Berak kencing lumrah alam. Sampah jangan dibuang. Lepas tu dia pandang belakang. Pandang kawan saya, suruh kawan saya toleh belakang. Kawan saya pun toleh belakang, ada banyak sungai madu. Sungai madu? Oh, bukan sungai, ya, madu banyak. Macam sungai banyak, ambil lah. Jadi ini seperti kita, wallahualam. Jadi memang sebab tu di hutan jaga adab. Adab salah satu tu, kita nak berak kencing, berak lah mana-mana, tak apa-apa. Tapi sampah jangan buang. Bawa balik. Itu memang ada adab, beberapa adab. Jadi kita masuk hutan pun kita jaga adab lah. Faham. Ada adab masuk hutan. Siapa yang tak boleh makan madu? Madu semua boleh makan. Kronik macam mana penyakit pun boleh makan. InsyaAllah. Cuma dalam kita kena jaga-jagalah sebab Kementerian Kesihatan tak benarkan kita sebut begini ubat gini semua macam kan. Tapi insya-Allah kalau ada kawan-kawan yang sakit sekarang ni, ambillah madu saya. Kalau tak ada perubahan, duit saya balikkan. Ni Apa saja masalah kesihatan selagi berkait dengan fizikal. Luar dalam, luka, sapu madu, insya-Allah luka tu hilang dan tanpa parut. Ada seorang kawan saya accident. Dia orang Indonesia, accident. Tak ada IC. Dia takut nak pergi klinik. Saya bagi madu. Sini koyak semua. Sapu madu semua. Seminggu selesai. Wish, crazy Doktor pun ambil madu ni hari-hari? Ambil hari-hari. Sampai sekarang? Alhamdulillah ambil. Berapa orang anak doktor? InsyaAllah. InsyaAllah. Itu kata saya. Sebut je lah penyakit. InsyaAllah. Sekejap kita tengok. Ada sesuatu ada Afan? Sekejap. Apa dia? Ramai apa? Oh ya, ramai? Anak saya 5. Okay lah. Itu apa lagi saya nak cerita tadi tentang nama tualang dah sedar tadi mengapa namakan tualang, keistimewaan madu tualang. Dan kalau orang tanya saya penyakit, saya rasa hampir semua penyakit. Termasuk penyakit kritikal, penyakit kronik. Tapi ada jugalah orang ambil madu dia tak ada berkesan, tak ada kesan apa-apa. Setakat ni tak ada. Uish. Sebab tu saya dah dengan madu ni, saya jual madu dah 15 tahun. Yang beli madu saya beribu. Setakat ni belum ada lagi orang yang dah minum beri komen negatif. Kecuali dia belum minum.
Dia belum minum, dia tengok cair. Ni tak asli. Tu ada. Sebab tu kalau ada orang minum, komen kan, ni tak asli doktor gini-gini. Kau minum dulu, nanti kalau tak kesan, komen, beritahu saya. Duit saya balik kan. Kalau dari sudut sains lah kan, yang saya pernah dengar, dari sudut sains, budak bawah setahun tak ambil madu. Dia sebenarnya di kuateri madu ni ada spora. Di kuateri madu ni ada spora. Ada spora. Jadi Spora kalau tu apa? budak bawah umur setahun, ini berbahaya spora. Tapi seorang silap. Sebenarnya madu, spora tak boleh membiak. Dan daripada mana datang orang cakap spora tu bahaya? Untuk Sebab ini orang berdasarkan madu ternak. Oh. Kalau madu ori, madu hutan, spora tak boleh membiak. Sebab dia punya kandungan probiotik dia tinggi. Buktinya, sekarang rendamlah ikan dalam, tak akan busuk sampai bila. Madu ni Tapi kalau dalam air gula, kan, kita rendam ikan busuk. Itu tak busuk. Sebab dia bakteria jahat tu tak boleh membiak dalam madu. Dia tak boleh membiak. So maksudnya adakah madu ni kalau madu ni bagus sangat, maksudnya orang kat Europe pun sekarang mencari madu tualang yang organik ni. Europe pun nak dapat madu huban liar pun bukan senang. Tak, maksudnya dia nak import dari Malaysia ke apa ke, tak ada? Dia orang tak ramai yang ada maklumat. Sebab madu tualang ni dia tak ada kajian. Oh, madu ni tak ada kajian? Hampir tak ada buat kajian. Sebab apa? Nak buat kajian, dia perlukan grant. Grant tu salah satu daripada kriteria dia, apa nilai komersial dia. Kalau tidak, siapa nak bagi grant? Uyo. Katalah, saya buat kajian tentang sesuatu. Tapi benda tu tak boleh komersial. Siapa nak bagi grant? Kerajaan pun tak bagi grant. Sebab bila kita buat proposal, salah satu part itu, apa nilai dia? Dia punya impak kepada masyarakat. Impak dia adalah masyarakat akan tahu tentang kepentingan tualang dan semua akan sihat. Tapi kalau benda tu tak ada, habis buat duit macam tu je lah. habis duit macam tu je. So doktor, semua research doktor buat pasal tualang ni, doktor keluar duit sendiri lah. Asal keluar dari sini. Berapa dah habis buat research pasal tualang ni duit sendiri? Tak banyak lah, dalam puluh-puluh ribu lah. Sebab tu kalau swasta memang tak akan bagi grant lah untuk untuk buat kajian tentang madu lebah liar ni. Dia tak akan bagi grant. Kalau kajian pun payah nak dapat grant. Sebab bahagian 4 itu tentang nilai komersial dia tak dapat nak dibuatkan. Macam mana? Okey, ni saya tanya, saya tak tahu. Kenapa doktor ambil PhD? Saya buat PhD dulu. Saya bidang saya lah kan. Kenapa? Masa itu saya pensyarah. Okey. Pensyarah, saya buatlah PhD. Lepas tu peminat terhadap ilmu dah tentulah. Dan kenapa Melayu? Sebab kita orang Melayu. Hmm. Itu satu. Yang kedua, kita Melayu ni hebat. Anda bayangkan, daripada spesies manusia di dunia ni ada 4 kan? Lepas tu pertambahan terakhir 1. Masuk Melayu. Mana di antara bangsa besar di dunia ni, ada 5 bangsa di dunia ni, ada 5 bangsa besar, 1 Melayu. Ya? Yeah? Bangsa besar di dunia ni. Maksud dia bangsa besar ramai lah. Maknanya penggolongan. Okay, ada bangsa Cina, ni Korea semua masuk satu tu lah. Oh. Tapi ada satu yang namanya Melayu. Memang diiktiraf Orang semua. Melayu iktiraf. Jadi Melayu ni orang bangsa besar apa? Dan banyak pun pada orang Melayu ni yang besar, di antaranya itu madu kita ni. Madu tualang. So doktor kalau keluar 40 hari cuma bawa madu ni in case apa-apa. Bawa lah. Ada baru di kawan saya. Kawan saya mana yang dah pernah madu saya ni, dia pergi Mekah pun dia bawa. Ada seorang pergi Mekah, kawan dia semua batuk, dia seorang tak batuk. Kawan dia semua demam, batuk, dia seorang tak batuk, demam. Lalu dia bagi kawan itu 3 hari semua sembuh. Balik sini mencari madu ni semua. Tak apa, mahal ke tak apa, kata dia. Macam doktor praktis dari segi macam menafikan madu ni? Kita ni banyak merujuk kepada testimoni je. Tak, bukan maksud saya macam kita tahu madu ni berkesan. Jadi macam mana kita nak train kita punya iman supaya tak meyakini terhadap madu ni? Kita yakin madu pun tak salah. Sebab Allah yang kata dia ubat. Kita beryakin apa yang Allah kata.
Okey. So kita meyakini apa Allah kata. Allah kata. Bukan kita yakin pada madu, tapi kita yakin apa yang Allah kata. Sebab itu, kita berubat dengan madu, dengan berubat dengan doktor, lain. Kalau kita berubat dengan doktor, itu ikhtiar. Berubat dengan madu, kita pergi kepada perintah Allah. Sebab itu, berubat dengan madu dapat pahala. Betul Nampak? juga. Kita ambil madu, itu iman. Okey, sekarang ni saya sakit. Katalah macam mana ke apa, saya pun ambil madu. Sebab apa ambil madu? Sebab Allah berkata madu tu ubat. Apa spesifik ayat dia? Doktor ingat? Sifat Linas lah. An-Nahlu ayat 68 tak salah saya. Ayat Quran. Jadi itu bezanya. Kita ambil madu, itu kita pergi pada perintah Allah. Kita kata madu tu ubat. Ya Allah yang kata ubat. Ayat 68-69. Dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarangmu di bukit-bukit, di pokok-pokok kayu dan di tempat-tempat yang dibina manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya keluar minuman madu yang berlainan warnanya. Oh yo, mengikut musim Yang padanya terdapat penyembuh bagi manusia. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Tengok macam mana bagi orang-orang yang berfikir. Beriman. Sebab itu, satu lagi yang bagian apa tadi? Satu lagi, satu-satunya bahan yang Allah sebut dalam Quran ubat hanya madu. Oh ya. Benda lain tak ada Allah sebut ubat. Yang Habatus Sauda tu Nabi SAW cakap. Nabi dan menurut para ulama itu pun bukan ubat tapi lebih pada suplemen. Sebab Nabi bila sakit dia tak ambil Habatus Sauda, dia ambil madu. Okey, macam tu. Saya terbalik. Saya time madu ambil hari-hari, tapi time sakit saya akan ambil Habatus Sauda. Sebab tak jumpa madu ori. Kalau kau dah berapa tu, kita akan jadi fanatik dengan madu. Faham. Lepas tu satu lagi yang Allah dah kata memang tak ada bahan lain. Saya pernah bertengkar dengan seorang ustaz. Okay. Dia kata dia jual minyak zaitun. Dia kata dalam Quran pun Allah sebut zaitun. Memang Allah ada sebut zaitun, wattini wat zaitun, waturi sinin. Jadi demi buatin bukit Tursinan segala macam. Bukan buatin saja, Allah juga sebut tentang kurma, Allah sebut juga sapi betina. Kalau macam tu sapi pun ubat dia. Konteks sebut tu lah maksudnya. Yang direct Allah sebut konteks dia adalah ubat hanya madu saja. Madu sahaja yang memang Allah beritahu ubat. Jadi kalau orang bila dia tak yakin madu itu ubat, dia boleh akidahnya boleh rosak. Tapi kalau dia tak yakin madu ni palsu ni, tak boleh jadi ubat, tu tak apa. Tapi kalau macam saya memang saya tunggu berpokok, lepas tu saya kata madu ni bukan ubat, rosak akidah saya. Faham. Tapi kalau tuan sekarang ni kau tak percaya madu saya ni ubat, tu tak apa-apa. Sebab apa? Sebab kau tak yakin ini asli. Misalnya tak yakin kan? Itu tak salah. Faham. Tapi kalau memang nampak berpokok macam saya nampak berpokok turun, lepas tu saya tak percaya ubat, kena akidah. Sebab tu saya kata saya akan kata madu saya ubat. Sebab apa? Sebab saya nampak dia tumbuh pokok. Allah kata ni madu tu ubat. Tapi kalau madu lain orang tak percaya ubat, itu patut sebab 90% madu pasaran palsu. Faham. Berapa dah terjual madu, doktor? Banyak jugalah. Berapa botol anggaran? Lebih 100,000? Lebih kurang lebih lah. Dalam 15 tahun, lebih 100,000 botol. Mungkin lah. Sebab saya tak tahu lagi. Crazy lah. Cuma saya katakan, kalau orang yang sembuh, beribu. Termasuk penyakit-penyakit kritikal. Ada kat TikTok kan? Ada. Saya nak baca review sikit. Jom kita baca review sikit madu ni. Dr. Bazrul. Selalu tengok dalam live saya. Akan banyak masuk komen-komen. Ada dia cakap apa tu? Kat live tu? Ini saya sedang live sekarang. Jadi saya tak boleh balas komen ni. Minta maaf ya. Nanti saya akan balas komen. Tapi saya pun nak beri pembelian. Memang rating pun sangat tinggi. 4.8. Alhamdulillah madu sampai buka botolnya bagus. Ada komen tentang, minta tolong saya sekarang sedang podcast ya. Buah pinggang stage 2 boleh makan. Saya jawablah buah pinggang stage 2 insya-Allah boleh makan.
Rasa madu saya tak semanis madu yang saya pernah beli luar. Rasa manis yang sangat ringan. Dapat rasa kembali madu zaman kecil-kecil. Boleh minta tolong sikit yang dah amal madu saya, yang sembuh penyakit segala macam, boleh komen boleh kongsi di ruangan podcast ini. Mungkin dia orang nak tengok banyak komen-komen dalam. Tak, yang ni pun kalau kita baca dekat reviews beg kuning ni pun solid actually. Sangat banyak. Memang jadi insya-Allah. Rasanya masam sikit tapi seperti madu colour gelap. Alright. Ini sebab saya yang dalam live ini belum banyak yang belum lama dia guna, sebab saya live baru 2 bulan. Baru lagi. Baru lagi. Sebelum ni saya tak pernah live. Saya hanya jual melalui video saja. Video saja. Jadi live ni belum ramai lagi yang amal. Tapi itu pun dah banyak komen sembuh segala macam. Alhamdulillah. Saya rasa macam first time saya jumpa madu yang macam saya yakin sikit. Saya macam sebab sebelum ni madu kita just tengok dari perspektif okey madu, tapi tak pernah kita perspektif daripada segi keaslian dan keyakinan terhadap keaslian kan. So mungkin saya rasa viewer pun akan terbuka sikit oblongata minda dan memikirkan terhadap keaslian madu. Sebab saya kalau saya rasa saya dah macam berhati-hati dah. Sebab kalau saya beli barang kat kedai makan supermarket, saya akan pergi bahagian organik tapi organik pun belum tentu sebab dia telah memass marketkan benda yang tak possible untuk mass market. Madu sebenarnya tak ada istilah organik. Madu ni sama ada madu lebah liar, madu ternak, madu sintetik. 3 tu saja. Madu sintetik ni dia tak ada terlibat dengan lebah. Dia memang tak ada apa-apa undang-undang dunia ke terhadap macam bila letak nama madu dekat packaging tu kan, dia cakap 100% real honey. Kan selalu kita tengok kan dekat RM15 tapi 100% real honey. Dia tak ada undang-undang. Dan memang siapa boleh cakap dia 100% real? Saya tak boleh. Undang-undang tak ada dan memang tak boleh dibuat undang-undang. Tak boleh buat undang-undang? Takkan boleh. Sebab definisi madu asli itu pun tak tahu. Kalau saya tanya tuan sekarang, apa definisi madu asli? Dia betul dia madu yang daripada lebah dan dia tak dicampur. Itulah saya faham. Itu kata itu orang boleh bagaimana buktikan madu tu asli itu tidak? Daripada pulut lebah tu tidak. Kalau orang tu tak tahu pasal madu, dia akan tengok pekat asli ni. Itu saya kata tak ada. Sebab tu nak dapat madu asli satu cara je, ikut banjak buah pokok. Faham. Dan tak boleh dibuat sebab tiap kali orang buat pun berdasarkan madu ternak. Dan tiap kali orang buat benda tu boleh dihasilkan sintetik. Zaman sekarang apa yang tak boleh buat? Beras palsu pun orang boleh buat. Jauh lebih susah buat beras palsu daripada buat madu palsu. Faham. Alright. Ada apa-apa soalan Afan? Tak enzim kan tu. Enzim palsu pun boleh buat. Tak enzim apa? Itu enzim 338. Ada beberapa jenis enzim tu. Itu enzim 338 enzim. Itu kadar enzim saya cek dia dapat 36.2. Kita boleh buat ke Mamal, kita cek kat Mamal. Nanti Mamal akan beritahu result dia. Sebab tu Mamal tuan-tuan, saya bukan salahkan Mamal. Sebab tu Mamal dia tak pernah, misal kita ada hantar sampel madu ke Mamal Unipack. Dia tak pernah sebut madu tu ori atau tidak. Dia hanya mengatakan menyerupai madu ori. Dia tak akan cakap. Dia tak cakap madu ni asli tak. Menyerupai ini dia akan rujuk kepada ingredient yang dikeluarkan oleh Standard Kodak. Dan Standard Kodak tu pula misalnya Standard Kodak Monsieur, misalnya Standard Kodak katakan glukos mesti 36 ke bawah. Fructose 34 ke bawah. Bila kita dapat tengok 36 ke bawah, okey. Tapi kalau yang dalam ni dia kira fructose ke glukos Dia dua-dua ada. Dua-dua ada. Bahkan madu hutan ni silap-silap bila bawa ke Makmal kan kata tak ori. Sebab dia punya cara cara diukur tu. Madu kelulut sama madu kelulut tu kalau bawa ke Makmal kan kata tak ori kalau dia rujuk pada Kodak. Ya. Siapa buat Kodak ni? US lain macam Tapi logik sebab US pun dia dalam memodify semua makanan diorang. Sebab diorang pun jadi macam tak. Macam tu Jadi so saya faham 100%. So doktor ada apa-apa final words ke nak sampaikan kepada orang yang mungkin selama ni mengambil berat tentang kesihatan, ambil madu dan sebagainya, tapi
sekarang boleh dapat kesedaran, harap insya-Allah bahawa sebenarnya benda ni pun belum tentu lagi. Saya maaf cakap lah. Kalau tuan tak dapat pastikan madu itu ambil dengan pemanjat, jangan beli madu. Bazir je. Bukan saja membazir, kita takut mudarat. Sebab madu palsu ni banyak kadang-kadang dicampur bahan kimia. Oh, mudah. Supaya dapat seakan-akan madu. Faham. Dan itu sangat bahaya. Ini dalam podcast. Dan ada orang minum madu mati. Ya, betul. Di Cameron. Cameron Highland? Dia minum madu mati beberapa tahun lepas. Sebab dia campur dalam tu, kita tak tahu. Saya satu baru ni ada seorang pembeli madu saya, dia kena buah pinggang kecut. Jadi dia minum madu saya, alhamdulillah sembuh. Madu ni Dia sembuh. Di sini dia tak sembuh. Sekarang ni dah okey, semua boleh buat kerja, semua dah okey. Lepas tu saya tengok macam mana buah pinggang dia boleh kecut. Sedangkan dia orang agama. Buah pinggang kecut ni tuan-tuan, hanya boleh kalau kita sejak kecil makan jajan je. Tu mungkin buah pinggang kecut. 50 nanti buah pinggang kecut. Mana tak makan nasi, tak makan apa, makan jajan je siang malam. Semua makan barang pengawet je siang malam. Barulah boleh buah pinggang kecut. Tapi dia kecut buah pinggang. Bila siasat dia amalkan madu. Rupanya mungkin siasat madu. Dia cakap madu beli kat mata-rata kata dia. Jadi siasat madu ni ada campur benda-benda yang bukan-bukan. Faham. Itu mungkin buah pinggang dia kecut. Itu. Dan pembuat madu palsu ni hebat tuan. Semua dia boleh tiru. Khasiat madu pun dia boleh tiru. Apa susah? Orang macam kata madu menguatkan tenaga batin. Campur je Viagra dalam tu, apa susah? Yo, actually crazy juga. Kau nak madu supaya hilang peling pada, masuk Panadol. Apa susah? Baru ni ada buat madu, diminum madu dia 2 sudu kan, pegang-pegang tu sihat. Mana boleh madu bertindak bukan dalam masa 5 minit, 10 minit. Sekarang ni saya tengok tak ada lagi. Dulu banyak. Selalu keluar dalam TikTok saya. Mungkin KKM dah tu lah. Madu mana boleh bertindak dalam masa cepat. Tak. Faham. Itu confirm dalam tu ada benda lain dalamnya. Dulu, sebab tu hati-hati. Hati-hati. Kalau anda beli madu sebarang di pasar-pasaran, lepas tu minum terasa berkesan cepat, jaga-jaga. Adalah benda yang tak betul dalam tu. Dan itu lebih bahaya. Sebab kalau benda lain, ubat-ubat yang di farmasi segala macam, kita tahu sumber dia. Kalau madu ni, siapa-siapa boleh buat. Siapa-siapa boleh buat. Faham. Macam-macam benda boleh taruh dalam Make sure kita yakin dengan penjual tu lah. Masalah juga. Kita yakin dengan penjual tu berdasarkan apa? Sebab dia ustaz. Dia tak nipu, tapi ustaz tu kena tipu. Yeah. Itu. Right, thank you so much doktor. Saya pun appreciate masa yang doktor spend kita malam ni. Harap dapat membuka minda dan perspektif baru kepada viewer kita tentang madu punya industri. Dan juga saya sebagai seorang pengguna pun saya appreciate lah insight ni. Shout out ke Irfan sebab adjust benda ni menjadi kenyataan. Dan apa yang saya boleh pesan adalah macam pada zaman yang mana dah dekat dengan penghujung, segala perkara yang bukan sebenarnya makanan dimodifikan jadi makanan, kita hendaklah cakna kat mana, apa asal usul makanan tersebut dan apa proses dan cara untuk dihasilkan. Dan juga walaupun kita rasa macam kita dah jaga, macam saya cakap tadi, saya rasa macam saya dah jaga, tapi benda-benda macam ni lah, halus je permainan dia, membuatkan kita tak sedar yang sebenarnya sebab siapa ada masa nak fikir pasal madu. Orang sekarang ni fikir kos hidup tinggi. Tak, madu-madu lah. Tak ada fikir lah madu tu macam mana kan. So yeah, harap membantu lah. Alright, thank you so much doktor. Saya akan boleh letak dekat link kat bawah untuk diorang kalau nak cuba dapatkan kat TikTok. Shopee ada? Shopee tak ada. Shopee ada juga, tapi ejen saya jual, kita tak TikTok penting. TikTok, okay, saya akan letak TikTok link kat bawah. Yeah. So apa final words sebelum kita tutup? Nak cakap apa? Pertama sekali, saya punya slogan, pilih makanan yang jadi ubat sebelum ubat menjadi makanan. Berapa banyak orang sekarang ni ubat makan. Lali 10 jenis ubat makan. Dia tak makan nasi lagi, makan ubat je lah.
Jadi kita pilih makan jangan sembarang-barang. Kita pilih makanan yang jadi ubat. Salah satu madu. Dan saya tambah sikit sebelum kita end. Kenapa kita makan madu? Sebab Allah SWT bagi tahu madu ni menyembuh. Syifa'ul linnas. Syifa'ul linnas. Penyembuh untuk manusia. Tapi Allah SWT juga dah bagi tahu madu yang macam mana. Pilihlah. Bukan hanya madu saja. Bukan madu saja. Guideline dah ada. Ha. Ikut guideline dalam pemilihan. So jangan salahkan, kena salahkan diri sendiri kalau kita tak ikut guideline dan salah pilih madu dan dapat side effect yang tak sepatutnya. Jadi minum madu, badan sehat, pahala dapat. InsyaAllah. Alright, thank you so much guys. Boleh komen kat bawah apa-apa soalan korang. Boleh komen juga siapa lagi kita guys tetamu yang korang tengok next. InsyaAllah kita bakal membuka minda di episod akan datang. Jumpa episod akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. So korang boleh beli emas sekarang dengan UCAS melalui Public Gold. Alright, so harga emas sangat-sangat dahsyat sekarang. Dah 600 lebih as of kita tengah shoot video ni sekarang. And korang boleh beli online saja di Public Gold. Dan korang boleh redeem physical ataupun nak beli online, pegang secara online pun boleh, tak ada masalah. So klik link dekat bawah, join Telegram. Kat situ kita akan bagi step by step cara pembelian online. So saya pun dah pegang banyak emas. So dah sampai masa untuk korang juga. Dah terbukti emas adalah salah satu aset yang harga sangat-sangat selamat. Tekan link kat bawah.